Meskipun sukar, ini final, apapun boleh terjadi. Sebagai pasukan underdog pada final Piala FA ini, tidak mustahil kenangan 2021 lalu bisa terulang dalam perlawanan ini. Meskipun kami tahu ini sukar, tapi enggan bagi kami untuk mengibarkan bendera putih sebelum aksi itu terjadi, ungkap salah satu staf jurulatih Sabah FC. Tiada siapa sangka pasukan Sabah yang sedang bergelut dalam saingan Liga Super musim ini berjaya mencipta kejutan melangkah ke final Piala FA selepas menyingkirkan naib juara musim lalu, Selangor di pusingan separuh akhir. Lebih manis, kejayaan Sabah menewaskan Selangor 5-4 menerusi penentuan penalti di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ, malam semalam menamatkan penantian selama 27 tahun skuad Badak untuk kembali ke pentas akhir Piala FA. Kali terakhir Sabah beraksi di pentas akhir kejohanan itu adalah pada tahun 1998 yang menyaksikan mereka tewas 0-1 kepada Johor. Kini, Sabah bakal berdepan juara bertahan, Johor Darul Tazim JDT pada aksi final di Stadium Nasional, Bukit Jalil, 14 Disember ini dan ia seakan ulangan pentas akhir Piala FA 27 tahun lalu. Meskipun JDT bukan pasukan Johor yang dahulu, namun skuad Harimau Selatan ketika ini memegang status selaku pasukan utama dari negeri itu. Melangkah ke final buat kali pertama selepas 27 tahun dan berada di kedudukan ke-9 Liga Super ketika ini, ia boleh dianggap cabaran terbesar skuad kendalian Jean Paul de Marigny untuk berentap dengan skuad Harimau Selatan yang dianggap raja bola sepak Malaysia ketika ini. Apa tidaknya, semua tahu mengenai kualiti tinggi barisan pemain yang dimiliki JDT selain mereka juga memegang status selaku juara bertahan Piala FA 3 tahun berturut-turut sejak 2022. Justru, tidak hairan sekiranya ada yang mengatakan pertembungan final itu nanti ibarat langit dan bumi dengan Harimau Selatan terus kekal sebagai pilihan utama untuk mempertahankan kejuaraan buat kali keempat berturut-turut. Pendekatan terbaik yang perlu diambil Sabah ketika ini adalah tidak mengalah sebelum bertempur dan skuad de Marigny juga mungkin boleh mengambil contoh keajaiban yang dilakukan Kuala Lumpur City pada 2021. KL City berjaya mengejutkan JDT 2-0 di pentas final Piala Malaysia ketika tiada harapan diletakkan terhadap skuad City Boys dan prestasi mereka dalam Liga Super ketika itu juga tidak berada pada tahap terbaik. Apa sahaja boleh berlaku dalam bola sepak dan apa yang paling penting sudah pasti seluruh peminat mahu menyaksikan perlawanan yang sengit dapat disajikan JDT dan Sabah nanti, setaraf dengan status aksi final Piala FA. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.